Macam ni RM5? Ni RM6. RM6 ke RM6 saja. Kelapa Kelapa, ada Baik. ikan, ada semua saya campur kat dalam tu. Ni dia punya ulam dia tau. Ulam dia saya campur. Nampak fresh-fresh ke Memang fresh. Petik tadi, terus potong-potong. Mantap. Ni ayam berempah. Oh, ayam berempah ke? Besar-besar ke ayam dia? Besar, sama. Semua sama saiz. Cili dia baik, cili hijau Boleh Boleh je tambah. Saya tambah Nak tambah nasi pun boleh. Oh, nasi tambah pun boleh. Tak ada ni, Baik. tak ada bayar-bayar. Okey, ni dia punya tumis dia. Oh, ni potong merah. Macam ni RM5? Ni RM6. Tambah ulam ke, tambah cili ke, semua RM6. Tak salah cakap ke Tak, betul RM6 RM6 sahaja. Ni nasi kukus saya goreng berempah lepas sangkut. Lebay sangkut. Mana lebay tu kak? Ni lebay ni, korang makan sekali, tersangkut, datang hari nanti. Ui, teringat dah ni. Ni punya kari dia. Pekat-pekat dah kak. Oh ya, memang. Betul sangkut ni. Betul Nak tahu sangkut harga ni. kak? Harga RM5 ni? Harga semua RM6 je. RM6. Ah. RM6 lagi. Murah. RM6, semua RM6. Ni punya cili dia. Oh, cili dia pun sekali. RM6 kak RM6 saja. Kalau korang tak nak makan ni, kita ada nasi putih ayam masak merah, nasi minyak ayam masak merah, ikan keli belada. Semua RM6 sahaja. Kedai ni pelik lah. Semua RM6 kak RM6 Betul kak je. Kak nak cek kedai kat mana? Kedai dia dekat Duyung Bestari, berhadapan kedai emas Anwar. Saya buka hari-hari 10 pagi sampai pukul 5 petang. Apa pun terima kasih kak. Saya kenyang-kenyang dulu Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.